Okay, update Putra 4-wheel kita. Dah epoxy, dah primer, buang colour sampai bare metal lah. So kita nak spray colour and then dalam sekali. Alright, lepas tu boleh balik ke workshop untuk install engine 2.2 stroker dia dan barang-barang Evo lain lah. Barang-barang bagi siap. Rim semua dah ada, tarmac, Brembo dah ada, dan kita akan update soon untuk projek Putra. Alright. So lepas ni kita nak bawa balik kereta kuning ni untuk pasang enjin. Half cut yang kita beli tu, enjin kosong, abang ni beli. So kita akan masuk kat sini dan akan tune. Kereta ni sebenarnya kita masuk enjin kosong, cat Brembo, touch up sikit-sikit mana yang cala-cala tu, and then kita tukar bumbung guys. Asal dia bumbung sunroof, tapi sunroof dia bumbung dia naik karat. Cat pun naik balik. So owner decide daripada sunroof kita pasang bumbung original Evo 6 dan dia akan lagi kemas lah. Dalam semua cantik. So tak ada masalah bocor. So update untuk kedai cat, dua kereta kat sini. Campur Supra name yang dulu korang ingat tak? Kipas patah terpacak kat carbon tu. So bengkel AHM Paint Shop AHM Garage akan settlekan kita punya clear glass surit dekat bonet carbon tu. Jom. A few moments later. Kau buat pang. Ni dia orang set kat sini tu betul. Frame ni tak antik. Kau buat pang lah welding. Oh, welding bang atas tu. Tak ke apa? Bukan. Okay, satu. Dan ni bila ambil lagi buat. Ini yang aku perasan tadi Supra aku bocor. Okey. Lepas tu bila dia tengok balik, dia sampai dalam ni, habis tu fuel ni kacau lah. Oh, kau ikat sampai masuk dalam. Nampak? Faham? Tak antik lah. Tak mati maknanya kan. So, kau dah tak pakai. Kau ambil skru alloy, ada kuliah. Pakai racing ke apa, atau LNG alloy, atau kau nak welding terus. Jangan takut welding tu tak jatuh dalam. Tapi kalau nak petik, pakai lah skru kan. Kalau kau ambil plate alloy ke, benda ni tak kacau pun, sini je. Kau jangan bagi dia Kacau lubang minyak lah. kan. Bagi lubang. Yang ni pun bila kat atas tu dia tak kacau. Mantap. Lepas tu anodize hitam. Ini kau straight buat bro name tulis sini Abali, geng. Abali Racing. Ujung sini muka Abali, ujung ni ke gembeng kan. Okay. Ni meski biru. Sial. Satu bah. Kebah. N1. Tuan. Aku memang. Banyak. Man. Ada bagaimana? Ada. Tak ada. Aha. Lepas tu pergi Thailand. Apa pamat? Ini apik kot. Tak ada pamat ada sini. Pamat belum racing. Aku kalau jumpa orang yang ni aku mampu tak panggil dia dah. Kalau jumpa yang boleh buat kerja kan. Dah tak masuk dekat. Nanti yang tutup wastegate ni kau lock-tie atau kau ketat kau kan tanggalan. Tu ingat buat. Ni minta tolong cepat. Padahal per aku nasib baik kereta drift rosak. So aku pakai dulu Purel kereta drift. Boleh sebelet.
Kalau ada senang kan. Tu pasang tu dah tak payah fikir dah. Fikir gegar, asal gegar benda ni kot. Tak. Ni buat ni dulu. Benda yang betul dulu lah kan. Ni lapik apa? Yes, kita dah siap tukar throttle body. So far timing semua okey lah kereta ni. Kita bawa lah abang tu tadi tu. Dia punya kereta dia ada vibration. So kita nak bagi tahu Evo yang original tak adalah vibrate macam gitu. So kita bawa lebih kurang jadi sampel lah. So dia pun faham. So, kita nak tengok apa masalah kereta dia. Macam itu. Alright guys, orang kata apa, antara peluang keemasan dalam hidup ni, video baru keluar, GT3 RS. Dan dia kata one day InsyaAllah dia nak try pakai. Tak ada kata pakai selamanya kan. Dia pakai kejap pun kira. Rupanya ada satu my boss dengar, tengok video tu, punya dalam diam dia usah name punya kan. Dia usah name, pergi ambil GT3 RS pakai, push gitu kan. So guys, inilah Porsche GT3 RS. Alright, Name tak tahu sangat nak review kereta ni, tapi yang tahu dia 4000cc NA, Natural Aspirated. Maksudnya tak ada turbo, tak ada supercharge, dia engine je. Dia kira macam NA lah, senang cerita, tak ada turbo, tak ada supercharge. Alright, dah almost beberapa hari ni bawa kereta ni. Bawa keluar malam, siang tak keluar ni malas kan. Kereta ni bawa balik ke bengkel, malam je boleh enjoy driving. Kereta ni sangat itu hidup sebelah. Sangat best guys. Sangat kalau ada rezeki memang kita nak own lah. So shout out to my boss Street Breed kerana dengar name punya luahan nak pakai GT3 RS tu tercapai. So kalau korang tengok tayar Michelin Cup 2 Pilot Sport Cup 2, tayar ni tak silap ni sebiji 5,000 kot. Tak tahu lah kalau ni salah. 325, 30, 21 inci. Depan Pilot Sport Cup 2 juga 265, 35, 20 inci. So depan belakang jantam betina 21, 20 depan. Untuk kalau korang tengok enjin dia tak apa-apa nampak pun. Dia boleh tunjuk korang enjin kat belakang. Enjin kat belakang, yang korang akan nampak yang ni je. Kipas komputer dengan carbon fiber. So kalau korang nak tengok enjin, intai yang ini lah. Yang ni nampak alternator je. So guys, ni kipas untuk keluarkan heat dia. Ni tempat isi minyak, ni tempat coolant. Coolant lah kot kan, coolant. Coolant tu apa ni, radiator lah. So ini antara belakang dia. Ni tempat buang angin. Okay. Kereta ni dipadankan dengan white yang sangat-sangat cantik. Kalau korang tengok dalam, sekejap. Kalau korang tengok dalam, korang boleh tengok interior yang sangat-sangat handsome. Seat carbon fiber, roll cage kat dalam. Ini tak ada orang berduduk belakang. Memang kereta untuk bawa awek. So kalau korang tengok interior, memang perlumbaan. Bagi Name, dia dengan seat macam gini, tak ada yang benda-benda nak selesa heater seat ke apa, tak ada. Reverse camera pun tak ada guys. Tak silap Name lah, sebab dia tengok masa masuk reverse dia tak keluar. Betul-betul racing. Steering, button, radio apa tak ada kat tangan. Pure raw. Yang paling best ni tali untuk buka pintu. Kau kena buka tali. Untuk boot depan, jom review.
Okay, ni boot dia guys. Ni name assume ialah cover kereta GT3 RS ni. Boleh masuk 2 luggage je ni rasa. Untuk korang bawa memang dating boleh. Tapi kalau korang nak bawa family memang tak boleh lah. So, kereta ni review. Kalau ni bagi 10/10 nampak sangat perfect. So ni bagi 9/10. Almost perfect. Power voice dia cantik, handling the best. And then memang tak ada words lah nak cakap, memang best lah. Dengan gaya gearbox dia tukar pun best. Yang tak boleh nak review lebih-lebih, yang tak tahu sangat. So far yang tahu masuk je sport, dia lagi laju, lagi raving sebab dia NA. And tu je lah yang ni nak review. Sebenarnya nak review untuk berterima kasih kepada owner kerana sudi terima kasih kepada owner kerana dengar kita punya luahan nak pakai GT3 RS. Dia terus pergi ambil kereta kat rumah, pergi ambil macam itu lah. So kita dapat pakai, kita dapat review, kita dapat feel dia punya Porsche punya ni. Dan of course Nem dah tanam niat dah nak beli. Sebab apa yang Nem nak tu, Nem mesti kena usaha untuk dapatkan. So guys, kalau bukan kereta ni, kita cari Porsche GT3 RS lain. Kena GT3 RS juga. Kalau Porsche lain malas. Thank you Street Breed.